Saya potong kanan ni. King crab dia. Okey. So akak ni tengok video saya dah lama Dari Kulim Kedah akak Ya. Oh, dah lama tengok video saya Oh ya Allah cantiknya. Tengok Kak. Oh okey. Ni. Sedap-sedap. Sedap ya? Aroy mak-mak. Aroy mak-mak, Aroy. Orang Thailand cakap Aroy. Sedap tak bang? Lembut tak bang? Lembut Okey, saya potong. Lembut, segar. Okey kak. Tolong panggil orang-orang Kulim kak datang sini. Okey, boleh. Nanti panggil kawan-kawan datang Abang kita ni, kriket ni memang boleh main cuba. Boleh mai cuba. Okey, kita tengok dia punya daging tengok. Dengan bini lagi. Suap lagi tengok. Oh, okey. Boleh tengok Okey, dia nak kena pandai potong, dia tak melekat ni bang. Segar, manis. Manis Rasa dia beza tak dengan ketam biasa? Oh, tengok. Beza, banyak beza. Oh, baik. Nanti tak kali boleh memang lagi. Okey, jemput makan Okey, yang ini pun ada juga. Boston Lobster. Okey, boleh masukkan semua family daripada Kulim. Bang, terima kasih bang Terima kasih. Jemput makan Baik. Sawadika. Oh, daripada Thailand. Kulim, baik. Okey, yang mana nak makan king crab dia tadi tu, harga dia 598. Ni, dia order yang 4 kaki tadi tu. Ini king crab biru yang dia order ni. Boleh tengok king crab biru. Kita ada banyak lagi stok. Dekat dalam cold room ada banyak lagi. Dekat belakang ada banyak lagi. Okey. So kalau korang nak makan lagi ramai-ramai, nak bajet ambil ni. Ini 798 2.5 kilo. Ini pun baik juga ni. Seekor. Assalamualaikum bang. Nama siapa? Syarul Dari mana bang? dari Kelantan. Daripada Kelantan. Berapa lama dah tengok video saya nak datang sini? Dalam 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Oh, lama betul Macam mana? Dah rasa belum king crab dia? Dah rasa. Okey boleh. Kita nak tengok abang potong sikit boleh? Boleh. Oh, ni daripada Kelantan datang jauh ni. Ada saudara mara ke kat sini? Ada. Adalah. Selalu turun Johor. Ini kali kedua lah. Kali kedua lah. Terima kasih bang jauh-jauh datang. Baik-baik bang Oh, tu dia. Terbaik lah. Okay, terbaik bang Penuh bang Penuh isi. Okey. Okeylah bang, tolong panggil orang-orang dari Kelantan bang suruh datang sini. Ya. Panggil orang Kelantan bang. Royak Kelantan. Siapa-siapa nak mari sini, amo kira boleh mari lah. Kira terbaik lah setakat amo rasa saat ni tu. Baik. Terima kasih banyak bang Terima kasih. Okey, sotong dia besar tak bang? Besar bang Nama siapa bang? Hadi. Hadi. Baik bang, jemput makan bang